rumah baru. Tapi kenapa semua barang masih duduk di atas lantai? Masalah kau bukan rumah tu kecil, tapi semua barang letak level lantai. Masuk rumah lepas kahwin walaupun sesederhana mungkin, tapi rasa puas sebab dapat rumah sendiri atau menyewa dari ruang yang kosong dan sama-sama susun kehidupan baru. Cuma satu benda kena hadap, iaitu barang keperluan. Rumah dah ada tapi tempat simpan tak cukup. Akhirnya, semua bertindih di atas lantai. Dan rumah pun mula jadi sempit. Sebab itulah bila aku jumpa rak besi jenis ni, aku terus nampak potensi dia bukan sekadar rak biasa. Ini sebenarnya macam asas kabinet untuk rumah yang belum sempat buat built-in. Bezanya, kau tak perlu keluarkan bajet besar atau tunggu lama. Bila pasang je rak ni, benda pertama aku perasan adalah struktur dia yang solid. Besi dia rasa kukuh, bukan jenis longgar. Bila tekan atau susun barang, dia tetap stabil. Aku mula letak barang berat keperluan rumah seperti barang dapur, harian dan seumpamanya. Semua duduk elok tanpa ada melendut. Itu yang membuatkan aku yakin ini bukan sekadar sementara, tapi boleh pakai lama. Dari situ aku mula susun satu persatu barang yang sebelum ni duduk di atas lantai. Yang selalu buat ruang rumah nampak sempit sebenarnya. Bukan sebab ruang kecil, tapi sebab semua benda berada di level lantai sama. Bila aku naikkan ikut tingkat rak, tiba-tiba rumah nampak lebih luas dan teratur. Perubahan tu bukan sekadar visual, tapi rasa dia pun lain. Bila masuk dapur, tak ada lagi rasa serabut. Semua nampak jelas, capai pun senang. Aktiviti masak jadi lebih lancar sebab tak perlu berhenti untuk cari barang. Yang aku suka, rak ni boleh adjust ikut keperluan. Barang tinggi boleh letak, barang kecil boleh susun rapat. Jadi setiap ruang dimanfaatkan sepenuhnya. Tak ada lagi ruang kosong yang membazir atau barang bertindih tanpa sistem. Dalam keadaan kelembapan dapur tak menentu, rak besi macam ni memang sesuai. Tak perlu risau pasal kayu yang mudah reput. Ini jenis yang kau boleh guna lama sambil kumpul. Bajet untuk upgrade keperluan lain dalam rumah. Bagi aku, ini semacam penyelesaian paling masuk akal untuk pasangan pengantin baru. Kita tak perlu terus lengkapkan semua benda sekaligus. Rak ni jadi titik tolak permulaan kepada ruang rumah yang lebih teratur. Dari situ kita boleh tambah sedikit demi sedikit ikut kemampuan diri. Perubahan kecil ni bagi impak besar pada emosi. Bila rumah tersusun, hubungan pun rasa lebih tenang. Balik kerja tak rasa serabut. Sebaliknya rasa nak duduk lama dalam rumah sendiri. Kadang kita perlukan penyelesaian yang tepat dengan situasi kita sekarang. Kalau kau tengah rancang rumah baru lepas, kahwin tanpa perlu keluarkan bajet besar, ini memang pilihan tepat. Jangan tunggu sampai semua benda kena lengkap dulu, baru nak rasa selesa. Mulakan dengan langkah kecil yang bagi perubahan besar. Segera check out sekarang. Set up sendiri rumah baru kau dan rasai sendiri macam mana rak ni boleh ubah rumah kau jadi lebih tersusun dari hari pertama.